Tahukah anda apa itu dasar utama 1? Dasar utama 1 ialah kokurikulum adalah sebahagian daripada kokurikulum kebangsaan. Secara umumnya, kokurikulum bukan aktiviti sampingan tetapi komponen penting dalam kurikulum. Aktiviti seperti kelab, persatuan, sukan dan badan beruniform mempunyai kepentingan yang sama seperti pembelajaran akademik. Peranan kokurikulum melekapkan proses pembelajaran murid melalui gabungan pengetahuan. Contohnya, dalam kelab sains atau kelab inovasi, murid dapat menggunakan teori yang dapat dipelajari secara praktikal dan memahami cara ilmu itu digunakan dalam kehidupan sebenar. Seterusnya, kemahiran. Melalui aktiviti seperti sukan, unit beruniform atau kelab persatuan, murid memperoleh berbagai kemahiran iaitu kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, kerjasama dan pengurusan masa. Seterusnya, norma dan nilai. Kurikulum memupuk nilai murni seperti disiplin, tanggungjawab, tolong-menolong dan hormat menghormati. Nilai ini membentuk sahsiah pelajar supaya menjadi insan yang beretika dan berakhlak mulia. Di samping itu, unsur kebudayaan. Melalui aktiviti kesenian, kebudayaan dan persembahan, murid didedahkan kepada warisan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Ini membantu menanam semangat perpaduan dan rasa cinta terhadap identiti bangsa. Akhir sekali, kepercayaan. Aktiviti kokurikulum juga dapat memperkukuh kepercayaan dan nilai rohani pelajar. Contohnya melalui program kerohanian, aktiviti kebajikan atau khidmat masyarakat. Murid belajar menghargai nilai kemanusiaan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kepada murid. Yang pertama, mengembangkan kemahiran insaniah seperti kepimpinan, kerjasama dan disiplin. Dan kedua, memupuk nilai murni dan semangat perpaduan dalam pelajar. Yang terakhir, menghayati budaya dan kepercayaan masyarakat majmuk di Malaysia. Antara peranan kokurikulum dalam perkembangan pelajar melalui jasmani iaitu aktiviti kokurikulum seperti sukan dan latihan fizikal meningkatkan kecergasan dan kesihatan tubuh badan pelajar. Seterusnya, rohani. Pelajar didedahkan dengan nilai-nilai murni seperti disiplin, tanggungjawab dan kejujuran melalui aktiviti persatuan dan kelab. Seterusnya, mental. Aktiviti kokurikulum mengasah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Akhir sekali, emosi. Membantu pelajar mengawal emosi dan meningkatkan keyakinan diri, membina sikap positif dan ketahanan menghadapi cabaran. Tahukah anda apa itu kepentingan pelaksanaan kokurikulum? Kepentingan pelaksanaan kokurikulum yang pertama ialah dapat mengukuhkan kemahiran komunikasi berkesan, di mana ia dapat membantu murid menyampaikan idea secara jelas, tersusun dan mudah dipahami. Dan ia dapat melatih penggunaan bahasa yang sopan, tepat, meyakinkan semasa berucap atau berdiskusi. Selain itu, ia juga dapat membina keyakinan dan keberanian berpendapat, di mana aktiviti seperti debat, pembentangan atau kepimpinan memberi peluang kepada murid untuk bercakap di hadapan umum dengan yakin dan penuh keyakinan. Seterusnya, menggalakkan kerjasama dan kepimpinan. Ia juga dapat menggalakkan kerjasama dan kepimpinan. Hal ini boleh dikatakan kerana ia dapat melatih murid menilai pandangan orang lain serta menghormati perbezaan idea. Selain itu, dapat membina kemahiran memimpin kumpulan dengan cara menyampaikan idea yang diterima oleh pihak lain. Akhir sekali, kepentingan pelaksanaan kokurikulum ialah dapat
muzium, pusat sains, tapak sejarah dan kilang pengeluaran. Hal ini secara tidak langsung membantu murid menghubungkan teori pembelajaran dengan situasi dunia sebenar. Selain itu, ia dapat membentuk sasiah murid melalui nilai disiplin, tanggungjawab dan kerjasama. Seterusnya, dasar sokongan yang kedua, memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan. Amalan memberi penghargaan merupakan tanda terima kasih dan pengiktirafan terhadap usaha serta sumbangan seseorang dalam bidang pendidikan. Penghargaan boleh diberikan dalam berbagai bentuk seperti sijil, ucapan atau majlis khas. Contohnya, Hari Anugerah Kecemerlangan. Bagi pelajar, penghargaan menjadi pendorong untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan akademik dan kokurikulum. Yang menekankan kepaduan kaum, ketatanegaraan moral dan sebagainya yang sesuai menjadi pendidikan. Selain itu, program dan aktiviti dirancang untuk menumbuhkan nilai kebersamaan, hormat antara kaum, rasa tanggungjawab seperti patuh undang-undang dan cintakan negara sebagai warga negara dan pembentukan akhlak, jujur dan bertanggungjawab. Sebagai contoh, sesi dialog antara pelajar berbagai kaum, kuliah nilai atau kem pemantapan sahsia. Dasar sokongan keempat. Dasar sokongan ini dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat. Kurikulum tidak terhad di bidang belajar sahaja. Ibu bapa, pemimpin komuniti dan NGO terlibat untuk menyokong aktiviti ini supaya relevan dengan keperluan setempat dan memberi pengalaman dunia sebenar. Sebagai contoh, kerjasama dengan balai raya untuk program khidmat masyarakat dan menjemput penceramah dari komuniti luar. Selain itu, dasar sokongan yang kelima iaitu menyertai aktiviti perkhemahan, pembarisan dan kursus yang dianjurkan. Aktiviti luar seperti perkhemahan, pembarisan dan kursus latihan menyediakan peluang latihan kepimpinan, kerja sepasukan, disiplin dan kemahiran praktikal di luar kelas. Sebagai contoh, perkhemahan pengakap, latihan kawat kaki, sepeda sambutan sekolah dan kursus asas pertolongan cemas. Dasar sokongan keenam ialah mencukil potensi murid menjadi insan yang seimbang dan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Matlamat kurikulum ialah perkembangan holistik, bukan sekadar akademik tetapi juga rohani, kesejahteraan emosi dan kecergasan fizik. Aktiviti dipilih untuk membina semua aspek ini. Contohnya, gabungan kelab akademik, kelas tazkirah, kaunseling, emosi dan sukan.
bola jaring tak? Bola jaring bukankah memerlukan pemain yang ramai? Kalau macam tu kita main badminton. Oh, idea menarik. Jom. Jom. Kurikulum menjadi aspek penting di samping kurikulum di sekolah kerana Satu murid, satu sukan.